Berapa minggu tak jumpa. Lain macam punya driving. Ini kata nak berhenti racing? Ha? Saja aja nak lepas geram. Hai, dia macam bunyi. Pasal? Ayu punya hal lagi? Itu satu hal. Zul cari aku lah. Dia dah keluar? Dia nak balas dendam. Aduh, tak habis-habis lah Zul tu. Dah tua bangka tau. Nak perangai macam budak-budak kecil lagi. Lagipun bukan salah kau. Dia masuk penjara pasal dadah kan, betul? Habis tu, Ayi dah tahu masalah kau dengan dia? Tak. Ni Jo, aku rasa dah tiba masanya kau kena beritahu Ayi. Biar dia faham. Nantilah aku fikirkan. Aku nak tanya dengan kau ni. Peluang Ayi masih ada ke tidak ni? Satu lagi. Okey. Kalau awak cepat jawab soalan ni, awak akan mati habis lah. Sebab lecturer pun tak dapat jawab soalan ni. Okey, apa soalannya? Soalannya, penjodoh bilangan. Apa penjodoh bilangan bagi rantai? Easy measy. Seutas rantai. Tepat sekali. Pada. Ayam? Ayam, apalah senang sangat ni. Mestilah seekor ayam. Pandainya nak siapa ni? Kentut? Apa you ni? Mana ada penjodoh bilangan kentut? Itulah dia cakap. Lecturer pun tak boleh jawab soalan ni. Jawapan. Tak ada. Betul. Jawapan dia adalah sedat keputusan maut. Bertahanlah. Itulah masalah itu. Air ni suci dalam debu. Dia berjalan dengan air. Perempuan pandang air je. Bukan pandang air pun yang comel ni. Siapa nak usah botol minyak macam kau ni? Botol minyak macam aku pun. Tak adalah pakai duit mak bapak. Upah orang orang. Kau? Apa? Bagi geng. Panggillah. Berdatanglah. Aku takut. Setakat badan macam bini Popeye macam ni. Aku takut langsung lah. Sekali aku. Macam juntai kau pergi. Weh, apa hal ni? None of your business, okay? Kau jangan berani nak sentuh dia. What? Zack, apa saya berhenti kat sini? I tahu you cuma nak sakitkan hati I bila you suruh I jadi boyfriend you. Tapi Loyai? Loyai? Kenapa dengan Loyai? I think he's sweet, funny. I suka dia. Mana nak letak muka I lepas ni, Eva? Zack, kalau you risau sangat mana nak letak muka you bagi tahu satu college yang you yang dam I. Aku rasa macam ditakdirkan kau dengan Eva tu jadi. Sudahlah kau. Baru dia nak sembang dengan kau sikit, kau dah mula perasan. Kau ingat aku nak sembang macam tu, aku nak belagak macam ni ke? Eva ajak aku tengok wayang sekali lagi. Sudahlah. Kau nak buat apa dengan aku ni? Bla 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 bla. Alah, memang patut kau jealous pun. Sebab awet-awet kat sini dah tahu macam mana kelebihan aku. Elah. Kau ni setakat tu bangla yang cuci simen kat situ pun tak lepas. Kau nak jalan dengan aku? Pergi dah. Lainlah. Eva. Please. Takkan tak ada apa-apa langsung yang I boleh tandingi dengan semua orang? Zack, you ni bukan jahat sangat tau. But you know what's wrong with you? You tak ada confident langsung. Sebab apa yang you nak selama ni, semua you dapat. You tak payah usaha. You ingat, you pakai kereta besar, pakai baju mahal-mahal, semua nampak you bagus. Zack, kalau you sendiri tak rasa diri bagus, semua takkan berubah, Zack.
Memang I bagus. Memang I rasa diri I bagus. I buktikan pada you. Apa ni? Lepas! Lepas! Hebat. Zack, you tak perlu berlakon lagi, okey? I dah tak nak ada apa-apa dengan you lagi lepas ni. Habis siapa pula? Loyal? Nak gunakan loyal untuk sakitkan hati I? You are talking about self-confidence, konon. Hey, you got no right to judge me, okay? Sumpah. Cik okey tak? Dia masih tak jawab lagi. Rumah sewa kau dah pergi? Tak ada siapa. Ken. Tahu tak mana jauh Ken? Tahu? Tapi kalau Ikin tahu pun Ikin pun tak tahu je. Adik? Ya, akak tu manja ke sangat dia. Kalau masa ada, akak asyik mengutuk je. Dah tak ada pun nak cari. Siapa yang susah sekarang ni? Adik, ada kenapa ni? Dah lah Farah. Aku dengan Ayi tengah ada masalah. Dengan kau dengan Syikin pula. Aku tengok kau macam ada hal penting je. Hari ni je dah berpuluh kali dah aku cuba telefon Ayi kan? Sebenarnya aku dah tak tahu nak buat apa. Kalau Ayi betul-betul nak berlumba, aku tak kisah. Tapi jaga betul lah. Tak apalah. Aku nak pergi cek lawyer kejap. Apa? Kau pergi buat kerja kau. Nanti aku cuba serotok dengan Syikin. Terima kasih Dengan aku pun nak berterima kasih. Betul lah Rizwan dapat kau. Tak apalah bang, saya boleh balik sendiri. Betul? Terima kasih. Okey ke ni? Tak apalah adik, macam ni lah. Apa kata saya hantar balik je? Tak apalah bang, rumah saya jauh kat kampung. Jauh. Kat mana? Jauh bang, kat Ulu Langat. Kenapa abang gelak? Ulu Langat, jauh. Kalau awak cakap kat Kuala Pilah ke, kat Kok Diang ke, tu jauh lah. Ulu Langat, dekat je lah. Jom. Kenapa ni? Awak tak percaya kat saya Awak percaya kat saya. Tengok tadi kat dalam tu. Doktor tu pun kenal saya. Apa-apa jadi kat awak, ni. Suspek utama. Betul ke abang nak hantar saya balik kat kampung ni? Betul? Pada satu syarat. Apa dia? Awak tolonglah jangan panggil saya abang-abang ni. Saya limas lah. Panggil saya Ayi je.